Baby, sayang, this is it. Cantik tempat ni. Pandai you pilih. Of course. Cantik. Oh, seronoknya tukang angin. Baby, sayang, jom kita ambil gambar. Excuse me, bro. Can you help us take a photo? Oh, sure. Okay, thanks. Happy ski, happy ski. 1, 2, and 3. Ni family? Yes. This is my wife. Ni nombor 1, nombor 2. Siapa dah? Probably work. Patut Mama perhatikan dia. Dia ni macam melekat aja dengan Adli. Kejap-kejap mesej Adli. Kejap-kejap mesej Adli kan? Dia mesej Adli, Ma. Habis apa lagi dia nak mesej kan? You kena tahu tau, Nik. Dia tu kalau paran, kalau marah, kalau naik hantu, kita dua-dua akan kena tau. So kalau boleh, jangan bagi dia alasan untuk jadi macam tu, boleh? Saya ada benda nak tanya sikit. Nak tanya apa? Awak tak rasa lately ni dia macam pelik? Yelah, dia pelik yang macam mana, saya tak faham. Sekarang ni, I nak you bagi tahu I betul-betul. Jantan ni ke yang bagi bunga masa kat gym hari tu? Kalau kau rasa yang dia ada somebody, jadi kalau kau nak kantulkan dia, kau just play dumb. Kau main bodoh. Sampai masa baru kau attack dia. Ni siapa ni jantan ni? B, you buat apa kat sini? Siapa jantan ni? I tanya jawab. Calm down, relax. Bro. Chill sikit bro. Aku laki dia lah, sial. Oh my God!